Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nora Amani Damia binti Ibrahim, wartawan TVBSS, melaporkan dari SK Bukit Teh. Hari ini, seluruh warga sekolah dan warga pendidikan Negeri Pulau Pinang bersama-sama menjayakan program Jom Baca Bersama 10 minit dengan tema Membaca Membuka Dunia. Banyak perkara yang berlaku di dunia ini dapat diketahui dan dipelajari dengan membaca. Program yang berlangsung serentak ini mempunyai matlamat untuk menyemai minat membaca serta meningkatkan pengetahuan di kalangan warga SKBT. Selama 10 minit ini, semua warga sekolah akan memulakan hari ini dengan membaca. Kawan-kawan pasti seronok membaca di sekitar kawasan sekolah. Program ini akan dirasmikan oleh penolong kanan ko-kurikulum Puan Hafizah binti Husni. Diharapkan program seperti ini dapat melahirkan generasi yang cintakan ilmu dan menjadikan membaca sebagai budaya harian. Jom kita saksikan. Kepada saudari Amani. Okey, pandang hadapan. Duduk tegak. Okey, pandang hadapan. Pegang buku elok 10 minit. Dan program ni serentak satu Malaysia. Hari ni semua akan berhenti sekejap selama 10 minit untuk membaca. Okey. Baik, tujuan utama program ni ialah untuk semarakkan amalan membaca, dibiasakan dengan digital, dibiasakan dengan semua bahan di hujung jari. Tetapi kita tidak boleh lupakan amalan baca. Okey. Baik, merasmikan program Jom Baca Bersama 10 ini dijemput penolong kanan ko-kurikulum Puan Hafizah binti Husni untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program pada hari ini. Dipersilakan.